إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alijatan kuasa surah Firdaus, Tuan Imam, Wakil Muslimat, Wakil Pemuda Surah Al-Firdaus di Taman Garing. Semuanya saya doakan bagi kalian hafizakumullah wa rahimakumullah. Moga-moga dijaga oleh Allah wa rahimakumullah, kita semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam ini kita boleh menyambung perbincangan berkaitan dengan Al-Kafi, Tatmim Al-Kafi, syarah hadis 40 Imam Nawawi yang menjadi rujukan kitab Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, syarah yang pelbagai di hadapan Ustaz ini yang telah kita kupas dalam bentuk istimbat. Istimbat ini itulah istifadah, faedah daripada hadis yang pertama sampai yang terakhir sekali pada pertemuan yang lalu. Ke-13 dan juga 14. Muslimat ada bulan lepas datang. Okey, datang bulan lepas. Kita belajar sampai sebab rakaman dalam FB kita terdelete setelah sebulan. Jadi tak boleh nak rujuk, tapi ikut catatan ustaznya kita belajar muka surat 14. Cuba tengok muka surat 14 kita sama ataupun tidak. Di antara pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang pertama, antara yang terakhir kita kupas, terdapat banyak nas menunjukkan kelebihan hijrah. Di antara yang pertamanya, hadis Nabi SAW, ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Ada 3 kelebihan. Salah satunya kelebihan hijrah. Nabi sebut, apakah kamu tahu bahawa Islam boleh menghapuskan dosa sebelumnya? Betapa istimewanya lebihnya orang yang memeluk agama Islam ini, walaupun 50 tahun dulu dia buat dosa, segala dosa, dosa yang paling besar termasuk syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik dosa yang paling besar. Lebih besar daripada dosa minum arak, lari daripada medan perang, derhaka pada ibu ayah, mencuri, berzina. Paling besar dosa syirik. Setelah dia menyengutukan Allah 50 tahun, lalu dia Islam. Lalu dia memeluk agama Islam. Dia beriman kepada Allah, maka terhapus semua dosa. Lebih istimewanya tentang Islam. Nah, pertamanya, apakah kamu tahu bahawa Islam boleh menghapuskan dosa sebelumnya? Apa kalimah Islam sebelum kita haji? Semalam difahamkan ataupun hari ini kereta yang pertama telah kembali daripada tanah haram, iaitulah Mekah. Lebih kurang tuan-tuan, kalau tidak semalam ataupun ini, kita pertama dah baliklah. Jemaah kita yang pergi awal itu telah mula balik melaksanakan ibadat haji. Moga-moga mereka semua termasuk jemaah di surau kita ini dapat hajan mabruran wa sa'yan mashkura. Sebelum haji, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum sembahyang, apa dia Baluddin? Pastinya syahadah. Rukun Islam itu yang pertama ialah syahadah. Yang pertama, akhbirni anil Islam, khabarkan kepadaku tentang Islam. Lalu sebelum disebut tentang ada haji, ada zakat, ada puasa, ada sembahyang, mula-mula lagi antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lepas tu baru wa tuqimus salah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Tapi mula-mula first adalah syahadah Islam, la ilaha illallah. Jadi kelebihan Islam antaranya dia menghapuskan dosa sebelumnya. Dia daripada kafir, dia memeluk agama Islam, dia panggil mu'allaf.
lembutkan hatinya, dia memeluk agama Islam. Apa istimewanya? Terhapus semua dosa walaupun sebesar gunung ataupun sebesar bumi. Besar bagaikan gajah, besarlah sebesar mana pun, Nabi kata dia terhapus. Yang pertama, iaitulah Islam boleh menghapuskan dosa sebelumnya. Kita cerita ini tentang kelebihan. Terdapat banyak hadis menunjukkan kelebihan hijrah. Sebab tajuk kita ni pasal hijrah. Pengajaran yang ke-13 cukup kami nyatakan, iaitulah 2 hadis. Hadis yang pertama ini cerita tentang kelebihan hijrah. Selepas Nabi kata Islam menghapuskan dosa sebelumnya, wa annal hijrata, dan sesungguhnya hijrah itu tahdimu makana qablaha, boleh menghapuskan dosa sebelumnya. Istimewanya orang yang berhijrah, sampai dia sebut dalam sebab-sebab Allah hapuskan dosa, salah satu kerana dia berhijrah bersama dengan Nabi, meninggalkan tanah pedalamannya, hartanya, ternakannya, termasuk kekayaannya tinggal. Mereka bukan boleh bawa semua, maka pergi berdengan Nabi. Hadis macam mana kita baca? Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, barang siapa hijrah kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya untuk Allah. Kerana ada orang hijrah kerana perempuan yang nak dia nikahi. Istimewanya mereka, sampai telah kita sebut pada pertemuan yang lalu, di antara banyak-banyak kelebihan imam, dia nak jadi imam, prioritinya salah satunya dia berhijrah berbanding dengan mereka yang tidak berhijrah. Kalau ada yang paling faqih, yang paling warak, yang paling akrab, yang paling qari, yang paling zuhud, yang telah berkahwin berbanding yang bujang, yang berumur, tapi dalam banyak-banyak ciri dia berhijrah, seorang imam lagi tidak berhijrah, maka yang berhijrah itu diletakkan prioriti dalam memilih, iaitulah imam. Kat sini kelebihan hijrah, Nabi kata menghapuskan dosa sebelumnya. Orang yang menyertai perang Badar tak sama dengan orang yang tidak menyertai perang Badar. Orang yang mula-mula memeluk agama Islam tak sama orang yang mutaakhir memeluk agama Islam. Ada keistimewaan yang tertentu sampai disebut wa ashabul yamin dengan ashabul shimal. Yani wasabiqunas sabiqun, orang terdahulu. Al-awwal, orang awal, tak sama. Mana boleh tuan-tuan Yusasi dengan guru biasa sama. Sama-sama cikgu juga, memang bawah Kementerian Pendidikan, tapi dia pengetua Yusasi. Kita baru digit 1, mana sama. Abang Ludin dengan ustaz, mana sama. Gaji dia sahaja 15,000. Ustaz baru 4,500, mana sama. Walaupun kita sama-sama Kelantan. Up sikit lah, up sikit. Lepas tu nombor 2, nombor 3-nya kelebihannya wa annal hajja yahdimu makana qablahu, dan yang ketiga ni pasal kelebihan haji, wa annal hajja, dan haji yahdimu, boleh menghapuskan makana qablahu, iaitulah dosa sebelumnya. Sampai kita doa supaya dapat hajjan mabrur. Allah marzuqna, baik Allah bagi rezeki kepada kami. Rezekinya banyak. Ada orang dapat rezeki, dapat tanah, orang rezeki dapat rumah, rezeki dapat anak, makan, minum, pakaian. Tapi kita minta Allah marzuqna hajjan mabruran wa sa'yan mashkura. Bagi rezekilah. Berapa ramai orang pergi haji? Dalam himpunan raksasa musim haji ini kurang lebih 5 juta. Ramainya orang itu, tapi bukan semua dapat hajjan mabruran. Orang yang diberi rezeki, dia dapat haji mabrur. Dapat apa dia? Seperti baru dilahirkan. Bayi yang dilahirkan tanpa dosa, dia balik ke tanah air tanpa dosa. Kalau dapat haji mabrur, iaitulah lebihnya orang Islam, lebihnya orang hijrah, lebihnya haji. Semuanya ini menghapuskan dosa sebelumnya. Kakak, muka surat kita sama ke? Muka surat 14. Okey, sampai ke berapa ni? Okey, yang cantik sebab anda tengok rakaman tadi, tak ada. Yang kakak ingat? Hadis kedua. Kuat sikit.
Muka surat yang ke-14 dah. Oh, buku baru sampai. Dia buat catatan terakhir puan. Payah ni muslimin tak ada kitab jenis Tok Wali semua sekali. Yang buat catatan, yang catatan terakhir. Astagfirullahaladzim. Susah macam tu ikut catatan puan. Okey. Ni kita tengok apa ni, sebab puan ni dia tak baru dapat kitab, baru dapat buku. Kita semua memang tak ada kitab. Okey, pengajaran yang banyak tadi, dia kata yang surah An-Nas tu semua dalam huraian ustaz lah. Kalau alaika bil hijrah fa inna lahu la mislalaha, catat ke tak? Oh, susah macam tu. Dengar je lah puan dengar saja. Okey, dengar semua sekali ni. Kalau ulangan pun kita dapat ilmu. Boleh ha? Okey, habis. Mungkin dia nak cepat supaya benda ni yang tak dapat ilmu pun okey, tengok rakaman. Tapi rakaman dia telah terpadam. Dan anda sebenarnya tanya pihak penganjur tadi, nak tengok yang hujung sekali, tapi sebulan Facebook sudah tidak ada. Kita tengok yang kedua. Yang kedua pula, moga-moga tuan dan juga puan yang tak hadir kuliah, tambah-tambah yang tak ada kitab, dapat ilmu secara langsung ataupun tak langsung. Kalau dia berulang pun rasanya terugi di atas prinsip wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan kerana peringatan. Tazkirah itu reminder. Boleh bagi peringatan kepada kita semua. Kalau kita ingat, ada orang lain tak ingat. Kalau kita dengar, ada orang lain tak dengar. Dan dia memberi manfaat kepada kita bersama. Kecuali semua ada kitab. Semua ada kitab, tak adalah berlaku kesilapan. Yang ni tuan dah juga apa? Dengan pengerusi pun tak bawa kitab. Jadi kita tengok nombor 2 pula. Tuan-tuan, kita raikan ada seorang yang baru beli kitab malam ni. Dan sebelum tu dia catat, yang lain-lain tu boleh dengar. Alaika bil hijrah. Kalau anti tak tulis, anti tulislah. Ini kelebihan yang kedua. Alaika, ke atas kamu, bil hijrah, hendaklah berhijrah. Hadis yang kedua. Nabi kata hendaklah kamu hijrah. Kenapa? Fa innahu la mislalaha, kerana dia tidak ada tandingan. Jadi kelebihan hijrah sampai Nabi kata dalam banyak-banyak ibadat berbentuk hijrah. Hijrah itu apa dia kakak? Abang, apa dia hijrah? Ya. Ada 3 hijrah tu kita telah kupas. Okey, kakak, apa makna hijrah? Tengok nota dulu. As-sukut, diam itu tanda warung ataupun tanda nak menuju. Itu contohlah. Okey, contoh kita belajar dahulu. Hijrah makna di samping yang disebut at-tarku, berhijrah. Betul lah, tinggal daripada Mekah pergi ke Yasrib. Hijrah yang kedua benda makna. Ini contoh kita belajar. Kita belajar itu benda yang telah kita belajar pun kadang-kadang kita terlupa. Jadi kalau disebut balik rasanya tidak menjadi kesalahan. Kecuali tuan-tuan nak ambil periksa dan semua ada kitab. Jadi bagi sedikit penghormatan kepada Ana sebut, tuan dan juga puan, itu ulangan balik bang. Jadi kalau ulang balik tak habislah kitab. Tapi nak bagi tahunya, kalau ulang berkali-kali pun kita tak ingat. Pertama-tama kita tak ada kitab. Yang ada kitab pun kena rujuk. Antara makna hijrah apa dia? Meninggalkan perkara buruk. Al-muhajiru, orang yang berhijrah. Man, siapa saja. Hajarah, meninggalkan. Ada 2 hadis yang anda baca. Apa dia? As-su. So kita bukan kembali kepada 14 abad dahulu, 1446 hijrah. Beberapa hari lagi kita akan masuk 1447 hijrah dah. Sebab hari ni rasanya dah 17 Zulhijjah. Lepas Zulhijjah ni bulan yang terakhir Baludin. Lepas Zulhijjah bulan empunya haji Muharram lah. 1 Muharram maknanya kita ada sambut awal Muharram ataupun ma'al hijrah. Berubah 1447 dah hijrah.
Jadi hijrah yang maknanya at-tarku tinggal. Yang abang kata tadi pindah. An-naklu pindah. Pindah min daril harbi, kita telah kupas dulu daripada negeri yang diperangi. Seolah-olahnya tak aman. Suasana di sana nak sembahyang, nak puasa, nak zakat tak boleh kerana tidak tertegak negara Islam. Ila daril, kepada negeri iaitulah as-salam, yang sama, aman, sejahtera. Kenapa? Kerana di Yasrib boleh tuan-tuan sembahyang, puasa, zakat kerana tertegak negara Islam. Berpindah daripada Mekah pergi ke Yasrib. Tapi bukan itu saja hijrah yang telah kita kupas panjang. Ini pun kalau disebut ulang balik lah. Tapi ulang balik tidak rugi. Kenapa? Kerana dia memberi manfaat pada orang lain, di samping mengingatkan kita semula, ataupun kita menghayati hijrah yang kedua. Apa makna hijrah yang kedua? Al-muhajiru, orang yang berhijrah, man, siapa saja. Mana kita lah. Hajara, meninggalkan. Cuba kita tengok dan tilik diri kita, adakah kita tinggal? Yang pertama apa dia? Asu, perkara-perkara buruk. Ini pun telah ada kupas. Su'un, buruk. Sukun, pasar. Bukan kita tinggal pasar. Sukun, sukul khairiyah, pasar malam. Kan kita pergi sukun tu pasar. Yang ni su'un, orang yang tinggalkan perkara-perkara jilid, buruk, tak elok. Nabi kata la hijrata ba'dal fati, tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Jadi tak perlu kita pergi ke Mekah kemudian ambil train sampai ke Yasrib Madinah ini dalam 300,5 RM, lebih kurang 2 jam. Kalau naik bas daripada Mekah nak pergi ke Madinah, Masjid Nabawi kan, kita pergi dalam 6-7 jam. Jadi kalau dulu tak ada train yang selaju itu, dan tidak ada pula tuan-tuan naik bas, tapi Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Yasrib, tak perlu lagi. Ini pun telah kita kupas. Jadi kalau nak ulang balik tidak menjadi kesalahan lah untuk kita dapat ilmu. Bahkan ulang berkali-kali pun moga-moga dapat pahala. La hijrata, tidak ada hijrah lagi. Ba'dal fati, merujuk kepada Fatu Mekah. Bila Fatu Mekah? 8 hijrah. Setelah Nabi duduk di Yasrib Madinah 8 tahun, Nabi pun boleh buka balik Mekah sampai disebut iza ja'a nasrullah wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan fath, iaitulah kemenangan ataupun pembukaan kota Mekah. Kota Mekah dibuka balik oleh Nabi pada tahun 8 Hijrah, nombor 10 Hijrah Nabi dah wafat. Jadi tak perlu lagi selepas kamu dah sampai ke Yasrib, pergi sama-sama kita dah menghayati macam abang cakap tadi, iaitulah pergi ke Mekah, daripada Mekah pergi ke Yasrib. Tak perlu kita pergi ke Saudi Arabia, pergi ke Madinah, tak. Nabi kata apa dah? Walakinna jihadun wa niyyatun. Jadi ambillah maksud hijrah yang kedua. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Walakinna jihadun. Ini pun telah ada kupas. Jihad apa dia makna antaranya jihad? Kesungguhan. Walakinna jihad, disamping jihad fisabilillah, berjuang, berperang, mempertahankan agama, membela tanah nusa bangsa ini, semuanya mereka berada fisabilillah. Walakinna jihadun, Nabi perlukan jihad. Apa makna jihad? Antara lain kesungguhan. Jihad kita, pengorbanan kita. Baru ni pun kita berjihad. Kita berkorban 950. Daripada duit kita mungkin 5,000, kita korbankan sejuzuk daripada harta kita, tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Mengorbankan bukan sembelih anak. Jadi definisi yang boleh kita sebut antaranya kesungguhan, antaranya pengorbanan, antaranya jihad kita. Kalau orang yang tak sanggup bermujahadah, tak sanggup mengorbankan nafsu, sayang pada duit, dia tidak akan buat satu bahagian korban. Sayang apa? Nak dapat 900-950 ni sayang. Tapi sayang kepada harta itu nafsu. Kita sayang pada agama untuk dekat ke Allah. Makna juga kita panggil Adha. Diterjemahkan hari raya korban. Sini tuan dah juga pun jihad. Tuan tak perlu pergi ke sana nak tembak orang jadi radikal, jadi ekstrim pula. Berjihad dengan cara kesungguhan, komitmen kita, pengorbanan kita. Tadi dalam bab korban, kalau dalam bab ini Nabi perlukan termasuk jihad. Nabi kata antaranya jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu macam mana? Kesungguhan kita, sanggup tak kita korban apabila bertembung di antara dua? Nafsu suruh dedah aurat,
tiba-tiba agama suruh tutup aurat. Kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menutup aurat kita sampai lengkap, sampai bidang 60 tu, sempurna. Tanpa mujahadah ini, tanpa kesungguhan kita, tanpa komitmen kita, kita mungkin jadi macam muslimat lain. Teknik rebonding. Siap rambut macam dengan rambut itu macam dengan apa dia? Macam dengan mandi air karat. Tapi kerana dia bermujahadah, dia berjihad, dia berkorbankan kehendak dia tadi. Maksud jihad. Jadi ambillah semangat tu. Tak perlu kamu pergi ke Mekah untuk menghayati, pergi daripada Mekah pergi ke Yasrib. Walakinna jihadun, tapi yang perlu ialah jihad. Jihad banyak. Sampai Nabi balik daripada satu peperangan. Perang zaman Nabi ni berlaku 26 siri. Dia panggil Ghazwatun. Termasuk perang yang pertama, Ghazwatul Badril Kubra, perang Badar Raya, ataupun perang Badar yang pertama, Ghazwatul Uhud, Ghazwatul Bani Quraisah, Ghazwatul Ahzab, Ghazwatul Khandaq, Ghazwatul Hunain, Ghazwatul Fatimah, macam 26 kali. Kalau disebut Ghazwatun, maknanya peperangan itu Nabi ada. Sepanjang Nabi duduk di Yasrib. Sebelum tu tak berlaku. Perang ini berlaku, contohnya perang Badar berlaku tahun 2 Hijrah. Sebelumnya tak berlaku perang. Sepanjang Nabi duduk 10 tahun, tak sampai pun sebenarnya 10 tahun. 9 tahun, 9 bulan, 9 hari Nabi duduk di Madinah. Duduk di Mekah 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Tempoh Nabi terima wahyu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tempoh Islam tu. Sejak Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, umur 40 tahun. Jadi Nabi wafat 63 tahun. Di tempoh Islam itu terima wahyu 23 tahun. Kalau ikut detailnya, bukan 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini yang nak sebut ni sebab mudah. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di Madinah, 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Jadi mudah juga. 9, 9, 9. Tak kata ingat, nombor boleh. 9, 9, 9. Nombor bombok. 9 tahun, 19, 9 hari. Tapi ikut tahunnya, 10 tahun. Ikut bulan sampai ada 9 hari. Di Mekah tu kata 13 tahun tu, 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Jadi penurunan Al-Quran ada tempoh yang panjang, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan salah satu diizinkan untuk berperang. Berperang ni bukan ketika Nabi Mekah. Nabi duduk di Yasrib Madinah, barulah berlaku peperangan. Dan ada berapa kali? 26 kali. Perang itu namanya Ghazwatun. Kalau kita sebut peperangan di dalam bahasa kita, peperangan. Bahasa Mak Saleh dia panggil apa, dia Baluddin? Kuat sikit. Takut maui world tu dunia. Sampai kat sana kita panggil Camp Wadiben. Wardaiben. Ada orang kata perang kerana dalam tu terbakar, dan satu lagi apa dia? Mati kerana terbakar. Sampai Camp Wadiben daripada Wardaiben. Tuan-tuan, yang namanya peperangan Arab dia panggil Ghazwatun. Dan ada satu lagi istilah Sariyatun. Sariyatun ni peperangan juga. Tetapi dalam perang itu Nabi tak ada. Ada 30 kali. Ada kata 38 kali. Ada kata banyaklah. Peperangan-peperangan kecil yang melibatkan sahabat dan Nabi tak ada dalam perang itu. Istilahnya dipanggil Sariyah. Jadi kalau kita belajar sebut Sariyatun Saiful Bahri contohnya. Ada 12 orang je. Tapi konflik berlaku antara orang Islam dengan orang bukan Islam, termasuk orang Yahudi. Tapi Nabi tak ada dalam tu. Nama dia apa dia? Sariyah. Sariyah, peperangan-peperangan kecil yang meletus, yang Nabi tak ada dalam perang itu. Jadi dalam banyak-banyak jihad, Nabi balik. Dalam banyak-banyak Sariyah. Sariyah benar? Peperangan. Ghazwatun benar? Peperangan. Apa beza Ghazwatun dengan Sariyatun? Ghazwatun peperangan yang melibatkan Nabi ada dalamnya. Sariyatun peperangan juga, tapi Nabi tak ada dalamnya. Boleh? Jadi dalam banyak-banyak perang, Nabi balik daripada satu peperangan, Nabi pun tengok dan Nabi bagi tahu ini semangat jihad. Walakinna jihadun wa niyatun kan? La hijrata ba'dal fati. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Walakinna jihadun wa niyatun. Tapi yang Nabi harapkan daripada kita tetapi, namun, walakin dan namun, dan ni tetapi ataupun namun boleh, walakin, walakin, namun,
Walakin, tetapi, jihadun, Nabi sebut. Jihad, kesungguhan kita, mujahadah kita, pengorbanan kita. Nabi bagi tahu kamu balik daripada peperangan yang besar. Dalam perang ini, ada orang yang dibunuh, ada orang dipanah, ada orang yang bukan sekadar dicincang, ada orang yang ditombok, mati bergelimpangan. Nabi kata, kamu balik daripada satu peperangan yang kecil, kamu akan berhadapan dengan perang yang lebih besar daripada perang Ahzab tadi. Kalau perang sekarang lagi teruk, kan, dengan bangunannya, dengan bomnya. Cuba tengok perang dunia pertama, kedua kan. Dalam balik perang tu dah teruk, Nabi kata, kamu balik tadi sebenarnya peperangan yang kecil. Kamu akan menghadapi peperangan yang lebih besar daripada perang tadi. Lalu Nabi sebut perang apa dia bang? Bang Luncai. Perang melawan hawa nafsu. Tu. Itu hari-hari melawan hawa nafsu. Jihad. Jihad, kesungguhan kita bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Antara nak datang dengar kuliah ataupun tengok TV kat rumah. Antara nak baca Quran ataupun kita lepok main-main saja. Antara kita bangun qiyam untuk tahajud, antara kita nak buat ibadah dengan buat maksiat. Kena jihad. Kena mujahadah, kena bersungguh-sungguh. Itu peperangan yang berlaku bukan ketika perang Badar. Hari-hari kita berperang. Kan? Kalau diberi rasuah, orang yang tidak bermujahadah, tidak berjihad, berjuang kehendak dia, maka dia terima rasuah. Tapi dia kerana ra'anallahu rashi wal murtashi, Allah melaknat orang yang memberi dan menerima rasuah, maka dia lawan. Memang duit nak 50,000 tak makan bawah, 100,000 tak makan bawah, berapa 200,000 tak makan bawah, 500,000 diam, jangan bagi tahu orang, makanlah ikut kepada umpan. Jadi kalau dia betul-betul tak kira sejuta sekalipun, dia dengan diri dia. Ada orang under table aja. Tapi ketika itu dia berjuang melawan hawa nafsu, walaupun million tetapi dia haram. Dia lawan nafsu dia, dia sedang berjihad. Dia sedang menyambut muhajirin. Yang Nabi kata al-muhajirin, orang yang berhijrah. Antaranya apa dia? Ada yang ketiga, man hajara asu, orang yang meninggalkan perkara-perkara buruk. Nombor 2, al-muhajiru, orang berhijrah. Man hajara, orang meninggalkan ma nahallahu anhu, apa yang ditegah oleh Allah terhadapnya. Allah tegah rasuah, kita pun tinggal benda tu, maka dia juga nama hijrah. Jadi jangan nampak hijrah tu saja. Al-muhajiru man hajara asu, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ini juga hadis. Nabi menyebut orang yang berhijrah. Muhajirun kita tahu orang Mekah pergi ke Yasrib. Al-Ansar, orang Yasrib, hak menolong orang muhajirin. Tapi kita bukan muhajirin, kita bukan Ansar. Tapi al-muhajiru, Nabi kata orang berhijrah juga. Man, siapa saja, everybody, everyone, hajara, dia meninggalkan perkara-perkara buruk, kata-kata buruk. Man hajara, siapa yang meninggalkan ma nahallahu anhu, apa yang dilawan, dicegah oleh Allah terhadapnya. Jadi sambutlah hijrah yang bermaksud jihad, melawan tegahan-tegahan Allah. Kita tak buat, kita juga dipanggil muhajirin ataupun muhajir model. Alaika bil hijrah, hendaklah kamu berhijrah. Jadi hijrah di sini boleh kita ambil daripada pelbagai angle. Kalau dalam tadi, tuan-tuan nak jadi muhajirin ke, nak jadi ansarin, boleh. Kau nak jadi al-fajirin, no, al-fajirin ni orang yang derhaka. Kita nak jadi orang yang muttaqin, bertakwa, semuanya pada pilihan kita. Jadi salah satunya, hendaklah kamu hijrah. Ambil daripada maksud hijrah yang banyak tadi, kita nak tinggal dah. Ni suka menipu ni, nak tinggal dah. Jenis suka tuan-tuan mencarut ni, nak tinggal dah kata-kata tu. Jenis pakai tak senonoh kata ni, nak tinggal dah perbuatan itu. Kita juga menghayati falsafah hijrah yang Nabi kata. Jadi ke atas kamu hendaklah berhijrah. Alaika bil hijrah, hendaklah kamu berhijrah. Fa innahu la mislalaha. Apa kelebihan hijrah? Nabi sebut melalui Abu Fatimah. Nabi kata alaika bil hijrah, hendaklah kamu berhijrah. Ini kelebihan keistimewaan hijrah. Kenapa? Fa innahu la mislalaha, kerana dia tiada tandingannya. Dalam banyak-banyak 5 orang ini, Abang Ludin tiada tandingannya dari sudut kewarakan. Contohnya, jadi dalam banyaknya dia paling warak.
Dalam banyak-banyak orang ni, dia tiada tandingannya daripada persilatan. Mana orang lain pandai bersilat, tapi dia paling pandai. Dalam banyak-banyak ni, kakak tiada tandingannya dalam memasak. Mana 30 orang, dia pandai memasak. Dalam ramai-ramai ni, dia tiada tandingannya dari sudut banyak baca Quran. Orang lain baca juga, maka dia lah. Ini contoh-contoh mafhum hadis ni. Dalam banyak-banyak ibadat, Nabi kata, maka hijrah itu tiada galang gantinya, tiada tandingannya. Sampai Nabi tak sebut perkataan lain. Hikmah lebih istimewanya hijrah. Nabi kata, alaika bil hijrah, hendaklah kamu berhijrah. Kenapa? Fa innahu la mislalaha, kerana dia tiada tandingannya. Kalau kita ada tuan dan juga puan pelajar, kan? Pelajar itu dalam banyak-banyak 1,800 seorang aja pelajar misali. Dipanggil pelajar misali, pelajar terbaik, hari anugerah cemerlang. Maka bagaimana dengan pelajar-pelajar yang lain? Dia dinobatkan sebagai tokoh pelajar misali. Dalam banyak-banyak pelajar, dia tidak boleh tandangi Muhammad Azim ini. Kerana ketokohannya. Dalam SPM dapat straight A. Dia ketua pengawas lagi. Tokoh dalam kurikulum. Banyak orang. Jadi dia menjadi tuan-tuan yang paling istimewa lah. Jadi anak-anak sebut kat sini analogi perbandingannya dalam banyak-banyak tandingan perkataan ibadatnya, ibadat banyak. Nabi kata lebihnya hijrah, hendaklah kamu berhijrah. Alaika bil hijrah fa innahu, kerana hijrah itu la mislalah, tiada tandingannya di antara banyak-banyak keistimewaan, antara istimewanya hijrah tadi. Ini menunjukkan betapa kedudukan hijrah diangkat oleh baginda seolah tiada tandingannya. Hal ini dengan jelas membuktikan pengorbanan yang terpaksa dilalui oleh golongan yang melakukan hijrah. Tuan-tuan, cakap senang ataupun dengar senang. Okey. Penceritaan, sanggup tak tuan-tuan dapat anak? Dapat anak, Allah suruh sembelih anak. Contoh, tak sanggup gitu, tambah-tambah tuan dah juga buat. Anak itu yang kita tunggu dekat 10 tahun tak dapat anak. Kita buat macam-macam untuk dapat anak. Orang lain tahun pertama beranak, tahun kedua beranak, tahun ketiga beranak, 10 tahun, 10 orang anak. Kita ni nikah 10 tahun tak dapat anak. Orang balik raya pun fikir 2 kali. Soalan paling kita takut, nenek tanya, orang kapur tanya, bila mu nak beranak? Dah 10 tahun tak beranak, mandul kok. Allah kena kata-kata tu merah tuan kau deep, Allah sedih je. Tapi dia nak anak, tak dapat anak. Tiba-tiba Allah bagi rezeki tahun ke-11 dapat anak. Tak sama dengan orang yang tiap-tiap tahun dapat anak. Tiba-tiba tuan dah juga, ini bukan setahun. Difahamkan umur lebih kurang 80-an. Nabi Allah Ibrahim tu kahwin Siti Hajar ke, Siti Sarah kata dapat anak ni. Dapat anak, suruh letak pula di satu lembah yang kering kontang. Ini tuan-tuan dengar boleh. Tapi sanggup tak kita nak buat untuk membuktikan pengorbanan? Ini cerita dia kata, hal ini dengan jelas membuktikan pengorbanan tadi. Jadi kita cerita pasal korban, dengar seronok aja. Tapi apabila kita diuji, belum tentu kita boleh buat. Termasuklah korban. Tadi setelah walamma balagha ma'ahu sa'ya, apabila sampai umurnya ketika itu anaknya umur sa'ya, boleh membantu Siti Hajar. Suruh pula bersembelih. Ayat itu macam mana? Inni ara fil manam anni azbahuka. Aku melihat dalam mimpi semalam aku menyembelih kamu. Fanzur ma tara. Apa pandangan kamu wahai Ismail? Dia pun jawab, anak ni jawab, ya abatif al-ma tu'mar, ya abi, ya abati ni, wahai ayahanda tersayangku. If al-ma tu'mar, buatlah apa yang Allah anugerahkan, Allah perintahkan, Allah suruh walaupun dalam mimpi. Mimpi Nabi ni wahyu tahu, ra'yul manam dia panggil. Mimpi kita bukan wahyu, Abaludin. Mimpi kita ngigah. Duduk tiga-tiga, mimpi janda tikapak. Muka kita duduk. Dah, ni mimpi Nabi tu wahyu. Walaupun aku mimpi semalam menyembelih kamu. Anak dia jawab, ya abatif al-matumar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kamu akan dapati aku tergolong di antara hamba yang sabar. Ini contoh. Tuan dan juga puan sanggup dikorban. Tadi kalau kita imagine dah tak ada makhluk pun di tanah kering, kontang, gersang. Tak ada orang. Macam sekarang 5 juta, 4 juta. Dulu tak ada orang. Diletak satu tempat yang tanah tandus.
Tapi dia kerana Allah, dia sanggup berkorban kerana titah perintah Allah. Lepas tu siapa pula suruh korban? Ini anak-anak sebut dari sudut sebab kita dekat. Hari ni berapa tadi? 17 ataupun 16 Zulhijjah. Baru aja habis 13 kan? 13 Zulhijjah kan kita korban. Hari Selasa tu takbir lagi tu. Balik raya tu, hari Isnin kat sini, sekolah hari Selasa, takbir lagi. Takbir muqayyad dan takbir mursal. Sebab hari raya banyak. Daripada 10 Zulhijjah, fasalli li rabbika wanhar. Sembahyanglah kamu Idul Adha dan berkorbanlah. Bila hari tasyrik 11, 12, 13. Kan kita raya satu Ahad, Isnin, Selasa. Takbir lagi lepas asar kat sekolah. Takbir juga. Lepas tu tak ada lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung loncai. Dia panggil loncai sebab mula-mula perkenalkan ni abang ni abang loncai. Anak pun tulis dalam gambar tak abang loncai dengan labu-labunya. Sambung begitu tapi sekarang tak ada dah. Lepas tu kita wirid zikir. Lepas daripada asar tu Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi kan. Lepas maghrib tak ada lah. Anak-anak sebut 4 hari tu. Hari 10 Zulhijjah, kemudian 11, 12, 13 Zulhijjah, lepas asar takbir lagi kita raya. Lepas tu tak ada. Kalau Idul Fitri hari yang pertama saja, habis kita solat tak ada lah. Anak-anak sebut 13 hari Selasa. Dia hari ni Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 13, 14, 15, 16. Ada kalender tulis 17, lebih kurang lah tu. 17 ataupun 16 Zulhijjah. Bulan empunya haji. Dekat dengan nak korban. Dan rasa tuan tuan ambil bahagian. Karena kalau tak balik Abaludin, surau Al-Ikhlas di Taman Mawar. 4 tahun, masuk tahun yang keempat. Kalau kita tak balik. Sebab biasanya Idul Adha, memang rayanya tuan-tuan kita tak balik lah. Sebab sehari. Kebetulan cuti sekolah boleh balik. Kalau tidak kat sana, kita package-nya, dia jemput menjadi khatib, di samping menjadi imam, maka tukar sembelih. 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor, 7 ekor. Jadi baru ni, sebab boleh balik kampung, sembelih anak-anak kita je lah. Adik-adik seekor, lepas tu apabila dengar Ustaz Yusri balik, suruh kita pula sembelih. 4 ekor kita. Sembelih tuan dah juga apa dia? Lembu. Kita nak menyembelih ni 50. Dia kira 50 dengan 350. Tu 950. Ambil 350. Murah sikit. Buat Kemboja ke dekat luar. Bukan nak kata kedekut. Boleh. Tapi cari hak paling kurus, hak paling murah 350. Hak ni 950 tu membebe tu. Lepas 900, 150 puluh. Padahal gaji 10,000. Itu contohlah. Kita tak sanggup untuk mengorbankan sejuzuk daripada harta kita tadi untuk dekatkan diri pada mereka ni. Anak sendiri pun nak disembelih, mengorbankan nafsu syahwat. Jadi pengorbanan Nabi Allah Ibrahim terdekat tuan-tuan untuk kita hayati. Moga-moga kita ambil bahagian. Kalau tidaknya tahun depan lah pula. Yang ni pengorbanan sahabat. Tuan-tuan gambarkan sahabat yang hartanya Abu Bakar lah sebagai contoh. Harta Abu Bakar melimpah ruah. Harta Umar melimpah ruah. Utsman ibn Affan kaya. Abu Talha kaya dengan kebun tamarnya. Abdurrahman bin Auf kaya. Abdullah bin Abi Quhafah, ini nama Abu Bakar, kaya. Ni orang yang kaya, tapi dia korbankan. Kan makna pengorbanan ni? Apa dia disebut? Ini menunjukkan betapa kedudukan hijrah diangkat oleh baginda seolah tiada tandingannya. Macam mana hadis tadi? Alaika bil hijrah fa innahu la mislalaha. Patutnya kita belajar sikit-sikit ni, dapatlah. Bulan depan belajar hadis lain pula. Jadi dapat 2-3 hadis. Kalau 12 bulan, 12 hadis. Tu baru Ustaz Yusri. Tu Ustaz Farhan, Ustaz Syukri, Ustaz Firdaus, Ustaz Ridwan. 30 hadis untuk 30 hari. Dan 30 kuliah. Kan? Lepas tu, kalau misal kata setahun, 365 hari, 365 hadis. Jadi kalau sekali-sekala Ustaz jam kat sana, tak boleh nak datang. Tuan dah juga puan kebetulan emergency, mudah-mudah saja 35 minit tu Abaludin duduk kat sini baca tak habis hadis. Kenapa? Banyak dah ilmu ni. Tapi bukan setahun, anak rasa dekat 10 tahun dah. Kalau tak ada penceramah, cancel aja lah. Tapi kalau pakat catat, pakat tulis, beribu hadis secara mudah lah. Analogi lah. Pendek je tadi. Cuba ulang balik. Alaika bil hijrah. Kelebihan hijrah. Hendaklah kamu berhijrah.
fa innahu la mislalaha, kerana hikmah, kelebihan, keistimewaan fadilah hijrah, fa innahu, maka sesungguhnya la, tidak, mislah, tandingan, bandingan baginya. Ini dapat ingat satu hadis, fa innahu la mislalah, maka tidak ada tandingannya. Ini pun sama. Nabi kata di dalam kelebihan hijrah, dia sambung. Dia menunjukkan betapa kedudukan hijrah diangkat oleh baginda sallallahu tiada tandingannya. Hal ini dengan jelas membuktikan pengorbanan yang terpaksa dilalui oleh golongan yang melakukan hijrah. Abu Bakar tinggal segala-galanya untuk Allah. Sambung hadis tadi, hadis basic gitu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya au imra'atin yankihuha fahijratuhu ma hajara ilaih. Itu hari pertama kalau kita baca. Maka di dalam berhijrah itu, kisah Abu Bakar, dia tinggalkan seluruhnya untuk Allah. Kalau tuan-tuan imagine duit kita bukan million, billion, trillion, berapa dia? Gazillion, semuanya untuk Allah. Kita kalau ada 10,000, adakah 10,000 untuk Allah? 10 ringgit pun nak bagi untuk Allah, tabung surau tu macam Parkinson gitu. Ketak-ketak nak bagi, tak biasa derma. 10 riyal nak derma tu begini dia. Orang yang kedekut, dia panggil wa'adadah kan, membilang-bilang harta. Ini seluruh harta yang ada sampai ketika mana Abi Quhafa. Abi Quhafa ni datuk dia. Datuknya iaitulah ayah kepada Abu Bakar lah. Namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Abi Quhafa ni bapa kepada Abu Bakar. Abu Bakar namanya Abdullah. Kita tak kenal nama dia. Abdullah bin Abi Quhafa nama bagi Abu Bakar. Abu tu sebenarnya nama dia. Abu tu bapa. Bakar-bakar tu dara. Kalau bahasa Arab Abu Bakar. Abu Bakar. Kita panggil bahasa Melayu bakar-bakar ini bakar je lah. Abu Bakar bahasa Melayu. Sampai anak itu atuk bagi nama Abu Bakar. Yang ni Omar. Takut dia sebabnya ayah dia ni jenis pendekar kundu. Jenis mak kilau. Jenis guru silat. Iyalah pa. Letak nama Abu Bakar. Oh ni Omar. Oh ni Osman. Moga anak Kuala Lumpur kan. Kena dengar kata ayah. Tapi belakang ayah tak panggil Abu Bakar. Nama Abu Bakar, Omar, Osman. Abu Bakar panggil apa? Abu Ben. Oh, Ben juga dia no. Kalau tidak, oh ni boy, oh tu Roy. Boy Roy. Nama tu nama. Abu tu bukan nama dia. Abu bapa. Abu bapa. Bikrun. Abu Bakrin Siddiq. Cuma Melayu kata Abu Bakar. Bikr. Abu bapa. Bikrun itu tahu. Sebab Aisyah salah seorang di antara Ummul Mukminah, isteri Nabi yang kahwin dengan Nabi, semua armalah, semua janda, semua ibu tunggal. Seorang saja, iaitulah Bikrun, anak dara. Sampai pernah nama dara-dara ni, waktu kalau kita panggil, dia panggil masuk bangku, angkat sendiri. Macam mana bahasa Melayu? Uji diri sendiri ya. Okey. Tapi memang betul pun. Aisyah kata, apa pandangan kamu wahai Rasulullah? Kalau kamu berhenti di satu wadi, wadi ni macam oasis. Keadaan air di tanah gurun sarat, dia panggil oasis. Ilmu geografi, Arab panggil wadi. Di tengah wadi itu mesti ada tanah yang subur. Pokok-pokok tepinya yang banyak pohon-pohon subur. Hadisnya panjang. Di mana pohon engkau akan tambat ba'ir untuk ataupun kuda yang engkau naiki. Nabi berkata, nescaya aku akan tambat di sebatang pohon yang belum dimakan daun-daunnya oleh unta-unta dan kuda-kuda lain. Sebab banyak pokok, macam kita tanam, macam kita letakkan kuda kita, jadi pokok tu kita pilih pokok yang masih freshy, yang belum dimakan oleh kuda-kuda yang lain. Lalu Aisyah kata, akulah orangnya. Untuk menunjukkan dialah yang freshy, dialah yang dara, dialah seorang-seorang bikrun berbanding dengan isteri-isteri yang lain. Itu bahasa kinayah lah. Betul lah. Kerana dia anak dara yang kahwin dengan Nabi sampai dipanggil bapa dara. As-Siddiq, As-Siddiq bukan nama dia. Siddiq ni kita terkenal dengan Siddiq Sigaraga. Lawyer 20%. Bapak marah, marah kena jual. Bapak tak marah. Siddiq Sigaraga tu.
Kalau tidak keluarga Siddiq badminton. Miss Boom pun badminton, Rashid Siddiq pun badminton, seorang lagi Razif Siddiq pun badminton. Legenda kita keluarga Siddiq. Kalau tidak ni ada ni Abang Siddiq lah. Siddiq ni sifat bagi Nabi itu dia panggil Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu benar. Jadi daripada perkataan tu tuan-tuan As-Siddiq ni mana? Yang membenarkan abu bapa ataupun ayah dikrun kepada anak dara, iaitulah dia anak dara yang kahwin dengan Nabi Aisyah tu, lalu dia dipanggil nama jadikan bapa pada anak dara. Nama asal dia sebenarnya hampir kita tak tahu. Mungkin kalau Ustaz tak bagi tu kita duk ingat ke nama dia Abu Bakar As-Siddiq. Tak, Abu bukan nama dia, Bakar bukan nama dia, As-Siddiq bukan nama dia. As-Siddiq ni sebab peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika mana Nabi sebelum nak hijrah ni pun Nabi telah diangkat ke langit. Ada banyak riwayat lah, tapi yang pastinya dia berlaku sebelum Nabi hijrah, selepas kewafatan Abu Talib dan juga Khadijah binti Khuwailid. Sampai tahun itu dipanggil tahun apa dia? Amul Huzni, tahun duka cita. Tahun yang sama matinya Abu Talib yang menjaga Nabi, wafatnya Khadijah binti Khuwailid, dipanggil Amul Huzni, tahun duka cita. Lepas tu Nabi diangkat ke langit. Walaupun ada kata setahun sebelum, 6 bulan sebelum, ada kata setahun setengah, yang pastinya sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah, anak nak sebut ketika Nabi Isra' dan Mi'raj tu ada peristiwa Nabi balik. Ringkas ending hujung kan, apabila balik tu diceritakan kepada Abu Jahal apa yang berlaku. Suka Abu Jahal. Kenapa? Ini ruang untuk diambil kesempatan orang membohongkan Nabi. Sebab Nabi kata semalam baru aku pergi sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Padahal mereka tahu. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul masjid. Bagus Tok Imam kena ingat. Innahu wassami'ul alim, atau alih jadi Tok Imam. Innahu wassami'ul basir. Ayat pertama surah Al-Isra' tu kan. Anak tak nak kupas, itu ceramah Isra' Mi'raj. Tapi selepas kita dengar banyak kali Isra' perjalanan daripada minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, lalu dia panggil Isra'. Sebab perkataan asra, subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Maka Isra' itu perjalanan pada waktu malam daripada darat ke darat, iaitu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mi'raj perjalanan pada waktu malam juga, tapi daripada Masjidil Aqsa naik sampai melepasi 7 petala langit, sampai ke Mustawa, sampai Sidratul Muntaha, sampai Nabi turun balik pada malam hari. Mi'raj ni sebut dalam ayat yang lain. Walaqad ra'ahum nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Salah satunya surah An-Najm. Dan sesungguhnya diperlihatkan lupa Jibril yang asal di sisi Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Sidratul Muntaha ni cerita di Mi'raj lah. Sidratul Muntaha aku ada dekat dengan Taman Garing ni. Baitul Ma'mur ada dekat dengan Gombok. Tak ada, ini cerita ke langit. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Banyaklah dalil-dalil. Dan balik tu ringkas cerita, balik Nabi cerita, dan salah satunya apabila Abu Jahal kata, mahu tak aku kumpulkan seluruh orang ramai, engkau cerita sebagaimana engkau cerita pada aku. Dia sponsor pun tak apa. Ruang jahat tadi, orang jahat ni kalau boleh dia berhabis pun tak apa, yang pentingnya dia dapat. Padahalnya dia rugi. Tuan-tuan kena cari kawan-kawan yang macam Abu Bakar As-Siddiq, bukan macam Abu Jahlin. Abu Jahal ni bukan nama dia bang. Kalau tahu tak nama Abu Jahal kak? Abu Jahal tadi Abu Bakar. Abu Jahal tu bukan apa dia, Abu bapak. Jahal ni jahil. Jahil ni bodoh. Jadi Abu Jahal tu bapak bangang. Jahil. Muni jahil juhalak sungguhlah. Orang Kelantan kata, muni jahil murakkab sungguhlah. Kata jahil marah boh. Awak ni tak tahu je. Okey lagi. Awak jahil. Oh jahil marah tu. Padahal tak tahu tu jahil. Nama dia Alim. Abu Jahlin. Nama dia bukan Abu Jahal. Bukan bapak bodoh. Abu Jahlin. Bapak bangang. Bapak stupid. Tak, nama dia Amru bin Hisham. Sampai Nabi pernah doa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah, agungkanlah. A'izzah. Izzah kan mulia. Izzah ni mulia. A'izzal Islam bi ahadi dengan seorang umarain. Umar. Nabi pilih Umar bin Al-Khattab dengan Umar bin Hisham.
Nama Abu Jahal tu Amru bin Hisham. Nama kat pengenalan dia. Tapi orang tak panggil Amru bin Hisham. Orang panggil Abu Jahal lah. Nama Abu ni dipanggil kunyah. Kunyah ini benar meletakkan panggilan dengan perkataan Abu di hadapan untuk lelaki dan Ummu untuk perempuan, merujuk kepada bapa pada Qasim. Sebab itu Nabi dipanggil Abu Qasim, bapa pada Qasim. Nama Muhammad merujuk kepada anak lelaki yang sulung. Walaupun Nabi ada anak lelaki nama Abdullah. Kenapa tak panggil Abu Abdullah? Nabi anak lelaki ada Ibrahim. Orang tak panggil Nabi Abu Ibrahim, Abu Qasim. Sama juga ni, nama dia Amru bin Hisham, Abu Jahal tu. Tapi orang panggil bapak bodoh. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang di antara dua Umar. Maksud Nabi Umar bin Khattab dengan Amru bin Hisham. Tapi Allah pilih Umar bin Khattab memilih Islam, Amru bin Hisham menentang Islam. So cerita Abu Jahal ni, jangan jadi perangai di antara dua abu ni. Tuan-tuan, jangan jadi perangai di antara dua abu ni. Apa dia? Abu Jahal dengan Abu Lahab. Kalau tuan-tuan nak perangailah macam Abu Bakar dan juga Abu Hurairah. Pilih di antara dua abu. Kita hidup ni tak boleh lari daripada memilih. Maka pilihlah antara dua abu. Luncai. Engkau nak Abu Bakar ke Abu Lahab? Confuse lagi. Abu Lahab ke Abu Bakar? Abu Bakar, bro. Jadi kena pilih walaupun nama Abu juga, tapi Abu Bakrin Siddiq. As-Siddiq tadi kembali dia membenarkan. Ceritanya ringkas panjang, anak pendekkan apabila dia sanggup. Jadi jangan perangai Abu ni. Abu Jahal, Abu Lahab dia sanggup berhabis. Yang pentingnya Islam itu tuan-tuan akan terfitnah. Sedangkan Abu Bakar yang pentingnya Islam akan menang walaupun habis duit banyak. Jadi Abu Jahal kata, aku nak himpun kau bagi tahu sebagaimana kau cerita kepada aku naik Sidratul Muntaha, kemudian balik pula pada malam yang sama, jumpa pula kafilah dagang tengah-tengah jalan ni, cerita balik kerana dia tahu ruang ini orang akan mendustakan Nabi. Sebab mereka tahu Zihaban pergi, wa'au datang balik. Mana? Masjid Al-Aqsa. Zihaban pergi Syahran, wa'au datang balik Syahran. Jadi Zihaban wa'au datang pergi balik Syahran ni 2 bulan. Memang jauh. Tiba-tiba Nabi pergi satu malam, mesti orang akan dustakan Nabi. Dia sanggup, tuan dah juga berhabis payung ataupun tajah kumpul buat kat dataran kau, buat kat Saibo Jaya kau, contoh buat di Padang. Kau bagi tahu sebagaimana kau cerita pada aku. Sebab apa dia? Nawaitu, niatnya tuan dah je, dah tak molek dah. Habis duit pun tak apa. Jangan jadi perangai orang macam ni. Perangai Abu Bakar tadi lain. Bukan ada cerita lepas pada ni. Jadi ringkas ceritanya, hadirin dan juga hadirat, ada sahabat yang hairanan wa ta'ajuban. Hairanan tu hairan lah. Ta'ajub ni rasa ta'ajub, impossible. Bahkan ada yang keluar daripada Islam kerana peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi apabila diceritakan pada Abu Bakar, Abu Bakar kata, sadaqtu, aku membenarkannya. Bukan sekadar 7 petala langit, 700 lapis langit pun. Kalau ia daripada mulut Abu Qasim Muhammad bin Abdullah, aku membenarkannya. Lalu dipanggil As-Siddiq. Jadi 3 nama tu asal-usulnya Abu, bapa atau ayah, Abu Bakrin, iaitu kita panggil Abu Bakar, sampai dipanggil Abu Bon tadi. Pak anak Abu Bakar panggil Bon saja. Anak abang Lun penuh dekat dengan Gombok. Dia tulis cendol bakar. Cendol bakar. Anak confused sama ada aiskrim bakar ke cendol bakar. Sebab ada aiskrim bakar kan. Aiskrim dia letak dia bakar sedap, panas bakar sejak tu. Oh ni cendol bakar ni, ada ke cendol dia bakar satu-satu ataupun tokai cendol nama bakar. Sekian terima kasih. Oh tu cendol bakar. Oh ni bakar-bakar tu tuan. Nama dah kita panggil bakar-bakar je lah. Abu Bakrin Siddiq, Abu Bakar lah. Bapa kepada dara Siddiq yang membenarkan. Abu Jahal tadi, Jahal. Cerita 2 watak. Abu Jahal begitu, Abu Bakar tadi, dan cerita kaya, harta tadi. Nas kat mana kakak? Hal ini jelas membuktikan pengorbanan yang terpaksa dilalui oleh golongan yang melakukan hijrah. Kakak kalau nak tengok sangat kitab, kakak tengok muka surat 15, pengajarannya. Sebab jemaah kat sini memang tak ada kitab, anak seorang saja. Jadi anak ambil walaupun dapat sikit, kadang-kadang terulang sikit, tuan dah juga apa, moga-moga bermanfaat untuk yang ramai. Kecuali tuan-tuan sama ada kitab, kita pakat baca semua sekali, tuan-tuan baca, anak kupas. Moga-moga pendekatan approach ini boleh diterima. Hadirin sidang jemaah, ni ambil kat sini minggu depan hantar rakaman awal, kalau tidak buat catatan tu. Ni lajnah dakwah dia ni.
Ni Datuk Pengerusi ni kena ingat supaya bulan depan tak terkiyak-kiyak hadirin juga. Muka surat 15 kita nak berhenti pada kat sini. Hadis Rasulullah bersabda kat anak sambung bulan depan. Cuma ada sikit tadi. Apa dia tadi? Hal ini dengan jelas membuktikan pengorbanan yang terpaksa dilalui oleh golongan yang melakukan hijrah. Cuba ambil pengorbanan Abu Bakar dari sudut harta kekayaannya sampai diberikan untuk Allah, untuk Rasul. Hadis itu menceritakan pada rangkap yang keberapa? Siapa hafal hadis yang warna ulan ni beratus-ratus kali dah rasanya? Siapa boleh sambung, anda berhenti awal. Kalau tak boleh sambung, anda sambung sampai pukul 9. Fahijratu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sambung. Ingat dah ni kan belajar pondok ni dulu. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih. Fahijratu ilallahi wa rasulih. Jadi Abu Bakar yang berhijrah kerana Allah dan kerana Rasul. Bukan kerana perempuan yang tak nikahi. Sampai seluruh hartanya diberikan untuk Allah. Salah satu lipatan sejarah cerita yang boleh kita ambil ibrah apabila dia letakkan untuk anaknya tadi hamparan, untuk Abi Quhafah tadi yang tak nampak matanya. Ada kata dia macam kita rabul lah. Jadi dia tak nampak, dia hanya boleh sentuh, merasakan bagaikan dianya duit. Jadi Abu Bakar hampar sedikit hamparan, di bawahnya macam Qutaifah. Qutaifah ni mata wang, dirham ataupun dinar. Macam kita kan duit kepingan-kepingan itu, tapi dia sebenarnya bukan kepingan duit. Dihamparkan macam kita, di atasnya kain lepah lah, ataupun kain yang boleh dirasa oleh Abi Quhafah. Siapa Abi Quhafah? Atuk dia, atuk pada Asma lah. Siapa dia? Ayah pada Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah ni dia tanya, wahai Asma, apa yang Abu Bakar tinggal untuk kita? Ni pasal harta pasal harta. Lalu Asma pun ambil tangan atuk dia tadi, inilah yang ditinggalkan oleh Abu Bakar kepada kita. Abu Bakar tu anak kepada Abi Quhafah, anaknya. Jadi kalau Asma ni, dia bagi tahu pada kakeknya, Datuk, ini yang anakmu tinggal untuk kamu. Ini yang ayahku tinggal untuk aku. Dia pun ambil tangan, dia suruh rasa. Yang dirasa tadi sebenarnya bukan duit. Dia panggil tauriah. Tauriah ini cakap lain, maksud lain. Tak nak supaya atuk ni sedih. Jadi dia tahu. Sebab Asma nampak. Macam kita lah kan. Jadi yang dirasa tadi pada anggapan Abi Quhafah, duit ni, oh banyaknya duit. Sebab dia tak nampak. Ni macam duit ni kan. Kita rasa-rasa macam duit. Tapi yang ditinggalkan hanya kepingan-kepingan tu. Semuanya untuk Allah. Itu contoh pengorbanan. Di tengah-tengah jalan, pengorbanan lagi. Ada dalam gua. Gua apa dia bang? Sebelum 1 minit, gua 9. Gua apa dia tengah-tengah jalan Nabi singgah. Bagus. Jangan kau cakap Gua Hira. Gua Hira itu terima wahyu. Sebab ada. Dia bertukar Gua Hira. Gua Hira, Nabi terima wahyu. Gua Sur, Nabi hijrah. Hari Khamis Nabi keluar. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 hari 3 malam Nabi duduk. Kemudian baru keluar. Nama gua itu apa dia luncai? Gua Niah. Gua Sur. Jadi 2. Gharu Sur, 1 Gharu Hira. Bagaimana kisah apa pengorbanan ni? Cerita bagaimana pengorbanan yang dituju. Hal ini jelas membuktikan pengorbanan yang terpaksa dilalui oleh golongan yang melakukan hijrah. Itu tuan-tuan, biar ustaz sakit dulu lah. Kita hak selamat. Ini tuan-tuan, biarkan ular berbisa itu menggigit kakinya setelah ditutup semua lubang-lubang tadi. Tak ada dah tuan-tuan nak tutup, sebab tak ada dah percakapan nak tutup. Dia tutup dengan ibu jari kaki dia. Nabi terlena di atas pohonnya, dan ketika itu walaupun binatang ayat tu ni ada kata ular kapok kau, kobra kau, kalau jengking kau, dia tahan sakit tadi tuan dia sampai menitik air mata. Ada cerita banyak lah sampai Nabi tersedar apabila terlitik air mata. Dan ketika itu contoh yang boleh kita ambil, dia sanggup sakit kerana Nabi berkorban. Tuan-tuan, harta untuk Nabi, untuk Allah. Kita tuan-tuan, biar ustaz sakit dulu, kita duduk belakang. Yang ini dia duduk depan. Dalam perjalanan tu tahu pengorbanan dia. Kejap Abu Bakar kat depan, kejap Abu Bakar kat belakang, kejap di tepi kiri, kejap di tepi kanan, sampai Nabi rasa kaget. Kenapa kamu ni Abu Bakar? Kejap kiri, kejap kanan, macam orang yang tak keruan. Kenapa? Aku takut ada sniper. Aku takut ada pemanah yang nak panah kamu. Kalau dia panah kamu, dia susuk tubuhnya melekat pada badan aku. Jadi defendant. Tengok ketika dalam gua tadi. Gua apa bang?
Gosur. Tadi saja dia buat gosur. Aku aja saja perkena dia gua ni kat Sabah ke Sarawak. Tuan-tuan dalam gua tu kan, apabila pedang tu, sebab orang cari Nabi ni gerak gempur 3 hari 3 malam. Padahal Nabi duduk dalam tu, Abu Bakar pun nampak. Dia kata, kalaulah pedang ini jatuh, wahai Rasulullah, dia tunduk nak ambil pedang, dia nampak kita. Tuan-tuan pernah naik kan? Gua Sur, Gua Hira. Letak pergi kita buat ekspedisi Jabal Nur dan macam-macam. Kalau kita tunduk, nampak orang kat dalam. Orang kat dalam nampak, orang luar tak nampak. Dia kata kalaulah jatuh pedang dia tunduk dan dia nampak kita. Nabi jawab apa dah? La takhaf wa la tahzan ma zannuka bisnaini. Jangan engkau sangka kita berdua wahai Abu Bakar. Allahu salisuma. Allah yang ketiga. Jangan takut, jangan bimbang. Allah bersama kami. Ini contoh-contoh pengorbanan Abu Bakar sayang pada Nabi untuk kita contohi. Kalau tak kita boleh macam susuk tubuh Abdullah bin Abi Quhafah persis dapat tempias. Abu Bakar pun cukuplah bukti sayang cinta pada Nabi, termasuk pengajaran kita membuktikan pengorbanan yang terpaksa dilalui oleh golongan hijrah. Hadis yang berikutnya, ingat Abang Loncai, ingat muka surat 15. Ana habiskan sikit lagi hujung sebelum kita masuk hadis yang kedua pada bulan depan. Yang baik daripada Allah, yang kurang baik itu kelemahan saya. Aku qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa aminus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua.